Sebab TSH, FT3 dengan FT4 saya, dia balik ke normal balik. Doktor beritahu 2 tahun kemungkinan kena makan ubat ke 120. Lepas tu nak tidur, jantung laju. So bayangkanlah, dia macam kita waktu macam berlari je. Bangun pagi, berpeluh teruk. So lepas tu wife kata kita pergi buat blood test lah. So buat blood test memang spike lah. Saya punya thyroid, bacaan thyroid tu memang spike tinggi lah. Hyperthyroid. So hyperthyroid ni macam saya, keadaan saya macam artis ada nama Andy Bernardi dulu. Dia kurus tiba-tiba. Saya macam tu. Kurus, terlampau kurus. Lepas tu jadi jantung laju. So waktu tu bila jumpa doktor, doktor kata memang hyper, and then saya kena makan ubat carbimazole 12 biji. 12 biji, doktor bagi tahu mungkin you kena consume sampai 2 tahun. Sebab dah ada hyper. 12 biji je kan? Biasa biji je, saya kena 12. 12. 6 pagi, 6 malam. Lepas tu wife kata, tak boleh jadi bang. Saya sendiri pun takut nak makan banyak. Tapi masa tu wife kata tak apalah, kita try lah. Saya beli Siroto 3 kotak. Saya makan Siroto, lepas tu makan Bifil dengan Spirulina. Saya makan Siroto memang kita makan lebih lah. Sebab waktu tu macam flare kan. Saya makan waktu tu 4 pagi 4 malam. Plus dengan Bifil 1 pagi 1 malam. Saya makan Spirulina 30 biji. 30 biji one shot. Setiap hari. So tapi kita telan lah, bukannya kita chewing lah. So waktu tu lepas 2 minggu after first appointment dengan doktor, saya pergi jumpa, terkejut lah dengan result dia. Doktor akan ambil test darah balik. Doktor sendiri pun terkejut. Sebab TSH, FT3 dengan FT4 saya, dia balik ke normal balik. Doktor beritahu 2 tahun kemungkinan kena makan ubat. So doktor tanya makan apa? Saya kata saya makan, saya tak bagi tahu lah nama detail, saya bagi tahu saya makan functional food. So alhamdulillah. So mungkin ada kat luar sana. Dalam masa 2 minggu lah. Dalam masa 2 minggu. Tapi saya still lagi makan lah sekarang ni. So kalau ada yang kat luar sana, ada kena hyperthyroid macam saya, boleh cuba. Siroto? Boleh cuba Siroto, Bifil dengan Spirulina. Okey. Okey, bukan dia kira. Baik. Abang kena hypothyroid berapa lama dah? Saya kena bulan 5 itu hari. Oh, So- baru saja lah. Fast recover. Ah. Doktor sendiri pun terkejut lah. Okey. Fast recover. Terima kasih. Thank you.